teknologi. So dia punya slipper ni dia ringan tau. Dia sangat ringan dan dia anti slip. Sekejap kita tunjuk. Okay. Dia jenis anti slip tau. Dia anti slip. Nampak tak? Orang kata ni licin tak? Dia tak licin sebab dia punya tapak dia bukan just tapak rata. Dia punya tapak dia masih ada bentuk-bentuk ni, so dia tak licin lah kiranya. Material dia pun ringan and dia punya dalam ni dia pun lembut, soft. Bila pakai tak rasa sakit lah. Dan dia punya kat sini biasa kan getah kan, so dia buat macam tali. Dia buat ni material lain lah. So sebab biasa kalau getah orang kata akan sakit tau dekat bahagian sini. So kat sini dia tak sakit. Kat sini dia tak sakit bila pakai. So kat sini dia pun nampak tak, dia punya lembut je. So dia takkan luka, dia takkan melecet. Dia takkan melecet. So dia punya belakang dia ni, dia punya belakang dia macam ni tau. Dia punya ni memang tahan lasak. So dia takkan putus, takkan tanggal. Melainkan kalau korang tu gunting sendiri benda ni, memang akan tanggal. So dia punya ni tahan lasak lah, dia tak akan tercabut. Biasanya sebelum ni dia macam kan dekat sekali kan dia punya getah tu, tak, yang ni tak, dia terus masuk macam ni, nampak tak? Dia punya dalam dia macam ni. So dia tak akan mudah tercabut, tak akan mudah putus, tak akan mudah terbuka. So dia macam ni lah. So banyak sangat dia. So macam ni. Sama juga ni pun yang colour baru. Ada 3 colour. So ini.